Okey, muslimin muslimat, kita sambung ni. Nabi SAW sebut pasal sihir. Saya nak habiskan pasal topik hukum jumpa dengan ahli sihir untuk merawat sihir. Ulama bersepakat bahawa mempelajari sihir, mengajar serta mempraktikannya adalah haram. Ibnu Qudamah berkata, sesungguhnya mempelajari sihir dan mengajarkannya hukumnya adalah haram, tidak ada khilaf padanya. Imam Nawawi berkata, adapun mempelajari sihir dan mengajarkannya jelas cara. Okey, hukum jumpa tukang sihir untuk ubati sihir. Apa hukumnya? Hukum pergi kepada tukang sihir bagi memintanya mengubati sihir yang dihadapi adalah haram. Hal ini kerana apabila seseorang pergi menemui tukang sihir untuk mengubati sihir yang dihadapinya, jelas perbuatan tersebut membawa kepada pergantungan kepada selain daripada Allah. Ia boleh membawa kepada syirik kepada Allah. Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fatawa Al-Mu'asirah berkata, diharamkan untuk pergi kepada tukang sihir. Sama ada untuk melakukan sihir atau pengubatan sihir. Maka semua itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabawi adalah salah satu jenis daripada syirik kepada Allah kerana ia adalah keyakinan dengan mengetahui yang gaib atau pengubatan penyakit melalui perantaraan selain daripada Allah. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Muslim. Perhatikan sahabat-sahabat muslimin muslimat. Nabi SAW bersabda, man ata'arrafa fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Yang bermaksud, sesiapa yang mendatangi tukang ramal, tukang dukun, tukang sihir, tukang ramal je. Kan? Ustaz nak tahu sikit, Ustaz saya dah lama sakit contoh kan. Boleh tak Ustaz tengok siapa yang buat? Siapa yang buat? Ustaz ni pun tarik nafas. Minta maaf, saya bukan nak kata Ustaz yang buat ya, tetapi ramai yang tukang sihir ni menunggang nama Ustaz, menumbang nama Ustazah. Dia bukan Ustaz, dia bukan Ustazah. Kalau betul-betul Ustaz takkan buat sihir, takkan buat kerja dukun ni. Jadi sebab apa dengan nama Tok Guru, Syekh, Habib apa semua ni, manusia akan mudah percaya, terpedaya. Kalau panggil nama biasa encik, takkanlah orang nak percaya kan. Jadi dia ni pun baca zikir-zikir. Okey, orang ni tak jauh ni, orang dekat ni. Tinggi-tinggi, kulit gelap, siap macam tu kan. Tuan-puan sekalian, manusia biasa, macam kita tak boleh tahu benda gaib. Siap boleh cakap, betul tak kat rumah ada satu pokok besar, bawah pokok tu ada buai. Siap macam tu kan. Okey, lepas tu tolong gali sikit, nanti akan jumpa. Akan jumpa nanti bawa gini-gini. Oh, lagi tinggi kepercayaan. Lagi tinggi kepercayaan. Uish, macam mana tahu Macam mana gini-gini. Kepercayaan kita pun naik tinggi. Tuan-puan sekalian, benda ni tak susah pun. Jin, syaitan, iblis, tipu daya dia sangat licik. Tak susah pun. Bila naik kepercayaan kita kepada, sebenarnya pergi jumpa tu pun dah ada kepercayaan. Mustahil kalau orang tu kata, saya pergi jumpa je, bukanlah percaya sangat. Try je. Kau tak percaya takkan pergi jumpa. Ada kepercayaan sikit dalam tu. Ada sikit. Walaupun tak banyak, walaupun kita nafikan. Na'udzubillah min zalik. Nabi sebut, siapa yang mendatangi tunggang ramal atau dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu. Nabi kata tanya saja. Belum ambil khidmat ni. Bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Solatnya tidak diterima selama 40 malam. Tak diterima. Ustazah, saya pergi bertanya bukan apa nak temu ramal, macam mana dia buat sihir apa semua, salah ke? Itu bukan untuk meminta sesuatu. Itu bukan untuk dapat ni. Mungkinlah untuk buat kajian dan sebagainya, saya kira itu tak ada masalah lah. Manakala barang siapa yang pergi berjumpa dan mempunyai, maka dia telah kufur. Siapa yang jumpa bomo, jumpa dukun-dukun ni, muslimin muslimat, maka dia telah kufur. Na'udzubillah. Maka telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, man atakahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur. Na'udzubillah. Kena syahadah balik muslimin muslimat. Kena mengucap syahadah balik. Kena bertaubat dan taubatan nasuha. Kena ucap syahadah balik kerana ia telah pun kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu difahami bahawa sihir tidak mungkin dilawan dengan sihir, begitu juga kejahatan tidak mungkin untuk membatalkan kejahatan yang lain. Yang mampu membatalkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Nabi Musa dengan ashab Firaun yang dicatatkan dalam Al-Quran. Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya yang terus menelan segala benda sihir mereka. Maka keadaan demikian menjadikan ahli sihir itu segera merebahkan diri sujud berkata, kami beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar.